suggestkan mana yang best seller kat sini boleh? Kita ada kambing. Ini kambing. Ini pun best seller juga ni tapi masak merah. Tuna telur menyo. Tuna telur menyo. Telur menyo. Telur menyo. Dan kita ada ayam. Ayam. Tapi hari ni kita masak ayam merah. Dan daging pun masak merah. Ni pun daging masak merah. Kita ambil ni dulu lah. Best seller lah yang paling orang suka. Ni best seller dia. Tuna. Tuna. Ni bang, cakoi dia. Ya, ini dah cara pembuatan cakoi freshly made daripada saya. Golden Stick Malaysia. Ada berapa banyak flavor bang? Okey, kita ada 69 flavor atau 69 flavor. Daripada sweet sampai ke savory. Tak lupa juga original dan juga pau kacang merah. Kacang merah ada, hijau pandan ada, kita ada pau pulut. Ni apa dik? Ini pistachio lah. Pistachio. Atas tu apa? Itu atas biskut. Biskop. So ni dia cakoi berlauk yang best seller. Nak rasanya tuna mayo ni. Sedap. Untuk RM8 tuna dapat sekali dengan sayur crunchy-crunchy ni, salad dah berbaloi dah. So kalau makan sebiji pun rasanya dah kenyang. Dia punya cakoi tu pun lembut tau. So untuk RM8 dapat tuna yang melimpah macam ni memang baloi. Kalau korang nak dapatkan, korang pergi dekat Pasar Malam TDDI. Apa-apa pun jom kita.